vlog lah. Oh ni dia. Seron ni internet. Kom. Pandai balik bang. Ni dia balik dah. Burung kita tu je kat internet. Kalau abang bela, dah dapat boleh free fly macam ni, memang senyum sampai ke telinga bang. Sebab internet payah gila-gila, dia degil. Abang tengok VTT saya, duduk atas pokok, duduk ujung-ujung ni. Pernah tidur dalam hutan 1 malam, 2 malam. Pernah saya memang kata internet ni sebelum jadi macam ni. Wish, nangis lah air mata. Boleh tengok VTT saya. Memang kata orang pisang lah. Internet ni payah. Kalau sangkona senang. Sangkona dia jenis yang manja, jinak kan. Senang. Pelang kaki kaki lesen. Ya betul. Sangkona. Sangkona kalau meluruh. Ada yang cakap kalau sangkona ni, kalau betul-betul dia mounting, teruk bulu dia boleh habis banyak. Memang buruk kita tengok. Tapi lepas tu, dia punya kecantikan tu memang ni lah. Sebab saya tu mounting lah. Tapi tak banyak. Dia nak makan batu gini. Geram aku ini nenek ni. Ali, hang ni. Nah, Hamsik. Makan batu je kerja. Nah. Sangkona yang mana? Ni sangkona. Tengok, itu saya punya mounting. Tapi tak teruk sangat. Ni bulu kuning ni baru naik. Kalau ikutkan kuning-kuning yang banyak ni tak ada sebelum ni dekat saya punya sangkona. Saya punya sangkona itu saya beli. Dia ada semua yang kuning ni kali hijau. Lepas tu bawah-bawah je ujung-ujung macam ni kan. Kalau tengok kan. Yang ujung-ujung ni jadi kuning. Macam sekarang ni dia baru lepas mounting. Nampak bulu kuning dia naik habis. Cantik. Dia jadi cantik. Macam mana abang bagi jinak? Hari-hari kita kena main dengan dia. Kena train dia. Come to me. Macam bulu lain senang. Kalau internet ni, paling banyak kau kena buat jump down. Jump down kau paling banyak kena buat ni. Berapa lama nak dapat hasilnya ni? Saya pun tak pasti dia berapa lama Saya 2 bulan ke sebulan lebih kot macam tu kot. Sebab saya bela dia baru. Umur budak ni ikutkan 5-6 bulan. Saya ambil dia masa umur lebih kurang 2 bulan lebih. Lepas tu saya train macam tu lah. Lebih kurang tak lama sangat lah. Sebab masa saya ambil tu pun kecil lagi. Nak tunggu dia full bulu pun masa tu sebulan lebih. Boleh buat duit. Buat sesi berfoto charge RM2 atau RM5. Tak apa bang. Kalau nak bergambar saya bagi je free. Tak ada kisah pun. Gambar tak ada hal. Hai dah jumpa ya? Hai kak. Dah jumpa dah kak? Ni kau kata tu dah. Itu dah jumpa. Pagi lost petang jumpa. Apa ni? Gigit. Putih tu macam sakit. Putih ni macam agak kurang sihat. Agak 2 bulan je. Yang kuning tu belum apa bang. Yang kuning ni Indian neck. Kita panggil. Indian neck. Ni colourless wing. Dia kuning-kuning hijauan. Kalau pasal kalau awak tengok betul-betul colour ni kan. Nampak? Kepala dia kuning. Badan dia hijau. Ekor dia naik kuning-kuning. Dia tak satu colour. Kenapa putih dia diam? Yang putih ni saya pun tak pastilah. Dia ni memang jenis jenis senyap sikit. Tu yang suspek dia betina. Memang suspek betina. Kata ni. Banyak dah kita ni kan. Tapi dia dah fly dah tadi. Okey lah. Alhamdulillah. Cuma nanti saya nak try beli ubat cacing. Saya takut ada cacing kat dia ni. Saya syak ada cacing. So saya nak beli ubat cacing. Nak try dia bagi makan minum ubat cacing. Di mana ni bang? Saya Muazzam Shah Pahang bang. Muazzam Shah Pahang. Putih dan kuning macam lovebird. Putih dengan kuning macam lovebird. Jauh beza bang. Lovebird ekor pendek kan. Ni ada jabul. Yang ni panjang ekor dia. Kau kata yang bersih jantan ke? Sebab rumah dia bersih menyanyi. Yup. Kalau yang bersih jantan. Tapi ada je yang bersih betina. Rezeki kan. Dia cakap rezeki lah. Kenapa dia makan last minum tak tahulah. Macam tu kat dia. Tak pasti lah saya pun. SPC dia kot. Yang mana dalam ni bantu tek-tek kan. Kita nak flykan budak ni. Tapi budak ni jenis tak tahulah dia. Jangan kalau aku fly ni, dia pergi kat bawah tu dia ambil batu. Dia ingat batu ni kan, dia ingat handseat tau. Dia ambil batu ni dia nak kekah. Dia ingat paruh dia kuat sangat. Kau tak pecah paruh dia tu dengan batu tu. Kau ketil yang saya punya warna putih. Ya bang, kau ketil banyak colour. Kau ketil ni
Ada yang murah, ada yang mahal kan. Macam-macam dia punya pattern. Saya pun tak tahu. Cocktail ni tak tahu nak terbang tak. Tam. Masuk Tam. Tam. Esok fly mana Tam? Esok Ahad esok ada fly ke? Tengok dia nak fly tak budak ni? Up. Tu dia pergi situ je. Dia tak nak fly. Mana dia nak fly? Dia penat lagi. Dia penat lagi ke apa? Sebab budak ni baru. Tadi dia fly lah sekali. Dia ni banyak kali masuk hutan ataupun sawit. Kita punya cocktail ni. Dia baru nak belajar. Baru belajar nak fly ni. Budak ni. Tengok tu. Pergi sana lah fly. Indirinek lah fly. Dia pergi. Go. Pergi pokok follow. Follow Indirinek tu. Tu. Budak dua ekor tu dah fly. Indirinek dengan cocktail. Dengan cocktail pula. Dengan sanggona. Dia sanggona. Tu Indirinek. Besok budak ni ada fly. Fly kat mana? Kau ada kat dekat mana tu? Fly kat mana? Boleh tak saya nak join? Halih. Good, bird sayang. Come. Nah, MC. Dia nampak? Dia fly kan? Macam tu lah. Dia tak fly tak lama pula pagi ni. Biasa, melangit dia. Indirinek ni. Abang jual ke warna putih? Yang saya punya ni saya tak jual. Tapi kalau baby ada. Tapi abang kena masuk booking. Sekarang ni, stok habis. Yang ada pun sanggona. Sanggona pun seminggu. Seminggu lagi lah baru boleh ambil. Yang lain lepas tu kena tunggu 2 minggu lebih ke atas lah. Mana siapa nak kena booking awal-awal. Boleh. Boleh ke aku tak pernah fly Serambi tu? Serambi okey kan port dia? Cantik kan? Luas kan? Nanti je Tam. Kalau nak fly Kuantan tu, kita fly sama. Kita fly ramai-ramai macam itu, short sikit. Burung apa tu? Burung parrot. Ni Indian ringneck. Ni cocktail. Ni sanggona. Bunda nak bergaduh. Berapa sanggona? Sanggona abang DM saya. Kita ada bagi harga nanti. Tak ada. InsyaAllah harga puas hati. Harga yang kita bagi puas hati. Post satu Malaysia boleh. Post kena tambah 60 lah. Lepas tu dia punya jualan ni sekali dengan resit lesen. Jual ke? Ada jual. Tapi buat masa sekarang ni yang tinggal set stok nak burung sanggona. Nak sanggona tinggal sekor stok. Lepas tu kena masuk booking lah kalau siapa nak. Berapa ribu anak saja? Tak ada ribu bang. Murah je kalau yang jenis ni. Yang jenis ni je 1K lebih. Yang ni 1K lebih atas. Cantik luar juga. Tapi esok ramai ni macam baru ni. Okey lah tu. Kalau esok ramai okey lah. Tu dia terbang lah. Ini ringneck tu. RM. Tengok ni bang. Tengok jenis apa bang ambil. Abang DM saya. Abang ni. Nanti kita set kan. Come. Kau suka fly macam tu je. Main rendah. Tak tahu hari ni kenapa 2-3 hari ni. Aku punya ini ringneck ni main rendah je. Biasa bukan main melangit. Lepas tu tanya nak balik barulah nak melangit je. Bukan main rendah fly hari ni. Itulah dia tak nak melangit pula. Biasa melangit tau. Tadi first round tadi. Dia main. Tak adalah tinggi sangat dia main. Tapi okey lah. Tak jauh. Mungkin sebab berkabus lagi ni aku rasa. Tu lah dah tak melangit pula dah ini ringneck ni. Aku tak tahu kenapa. Kita try guna air hikmat sikit. Cup. Bagi dia basah-basah sikit. Bagi dia mandi-mandi sikit. Kan? Dia teringat kalau record kot. Tu lah tu. Tu nak ajak fly sama tu. Nak pergi Kuantan. Nak pergi Kuantan. Kita nak fly Kuantan. Tak apa kau datang Muazzam. Konvoy Muazzam. Kita main kat tempat. Kat tapak pasar malam tu. Main kat tapak pasar malam tu. Okey geng. Ada ni bantu tap-tap geng. Bantu tap-tap geng. Okey, mana yang cari parrot? Boleh download je kita. Kita ada jual buat masa sekarang ni. Stok lagi dalam 2 minggu lebih lah. Mana kau kena masuk booking kalau ada yang nak. Lepas tu, yang ada pun anak sanggona. Tu pun lagi seminggu baru boleh ambil. Tu dia fly lagi. Ni fly lagi. 2 ekor ni. Biar dia nak fly, kita biar. Saya tak boleh bang. Dia bagi tu perangai dia orang. Tengok dia fly. Aku biar je dia nak fly apa semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya bang, thank you Adil. Thank you yang geng yang ada Adil dalam ni. Bantu tap-tap. Tu orang fly jauh kan tu. Tak jauh sangat sebab kabus ni aku rasa. Tak berani nak fly jauh kot. Ni okey lah dah bunyi ni. Lagi. Kenapa? Berhenti lagi.
Duduk sana. Pergi follow tu. Follow Indah tu. Kalau dia bising selalu nak apa je. Yang saya ni baru je nak bela burung. Burung apa bela kak? Tapi tempat ni kau fly cun. Tempat ni kau nak fly pun boleh. Tak ada hal. Mai je. Mai je sini. Nanti aku arrange kan. Dia fly hujung mana. Cantik kan tu. Dia dah fly hujung mana. Dia dah main tinggi kat tu. Dah lah kabur-kabus ni. Aku tak nak tiup whistle. Aku tak nak tiup whistle. Aku nak biar je dia fly. Aku tak nak tiup whistle. Tu dorang. Baru kali ni nak melangit. Ni jauh lah dia. Ni jauh gaya dia. Dia pergi. Baru nak melangit. Lepas kena air hikmat tadi kan. Tiup bayar. Tiup bayar RM5. Abang, salam Adik. Waalaikumsalam bang. Assalamualaikum. Terima kasih bang Adik. Tengah fly ni sang corner dengan Indah ni. Diorang tengah melangit ni. Kena ke bawah pula dah. Thank you bang. Forgive semua yang ada ni. Thank you. Betul-betul melangit hilang ni. Ini aku kena tiup ni Tam. Bahaya ni hujung-hujung. Dah lah kabur sebal. Tapi tak nak tiup lagi. Biar dia nampak dia balik di sana tu. BNG saya malas. Boleh tu bang. Kalau abang tu, abang tak cukup tangan nak mengasuh, abang hantar kat saya. Saya asuhkan BNG abang, tak ada hal. Free of charge lah saya asuhkan. Jangan suka Tam. Ni ada orang Tam. Diorang melangit ni. Tinggi kat ni ha. Okay. Kali ni agak lama sikit lah diorang fly. Okay lah vlog. Mana sang corner aku bawa dia. Bawa Indah ni. Sambung lagi ke sana? No. Sambung lagi ke sana. Tak apa, kita bagi dia main. Dia nak terbang, biar dia terbang. Jangan kita panggil dia. Dia nak balik, biar dia balik. Ni sang corner ni. Come. Okay, good bird sayang. Good bird. Mantap. Duduk sini. Okay. Nah, upah MC. Minum air dulu. Kalau penat, minum air dulu. Tunggu yang seekor lagi boleh fly. Dia fly lebih ekor. Mantap bang. Mantap. Boleh tu bang. BNG cantik tu. Fly apa semua kan. Macam tu. Ada. Tak masa dia bikin nak lari tuan. Setakat ni tak ada. Tapi kalau dulu ada. Dulu banyak kali awak tengok VTT saya. Duduk atas pokok lah. Duduk atas apa lah. Macam-macam. Indah ni. Banyak lah kisah sejarah dengan dia. Kalau nak cerita kan. Duduk tidur lautan atas pokok. Macam-macam. Tapi Alhamdulillah sekarang baru okey. Terima kasih Mak Bat for the game-nya. Mantap. Terima kasih. Semoga murah rezeki dimudahkan segala urusan bang. Terima kasih. Lulus tanpa tiup. Mantap lah. Alhamdulillah Tam. Burung dah mula dengar cakap. RN berapa? RN yang macam saya last swing. 1K lebih sikit. 1K lebih sikit. Kalau jauh panggil apa? Macam mana? Kalau jauh panggil apa macam mana tu? Ini aku sekarang ada satu tabiat. Dia suka nak pergi kat batu-batu ni, dia nak ambil, dia ingat hamsit. Aku geram je. Dia ingat paruh dia tu kuat sangat, nak kekahnya batu tu. Kalau jauh panggil apa tu? Panggil dia ke? Panggil nama lah. Panggil nama tiup whistle. Kalau kita takut, macam saya tak tiup whistle. Saya percaya kat dia. Sebab saya kawasan ni, saya dah percaya kat dia. Mana kita yakin dengan dia, insyaAllah. Bila kita yakin tu, maknanya tak ada apa-apa lah. Terima kasih bang, for the gift-nya bang Bat. Banyak tu bang. Terima kasih bang. Semoga murah rezeki, pemudahkan urusan. Terima kasih donat pun semua. Mantap bang. Baik tu bang.